Siapa yang hianat kita, siapa yang fitnah kita, ada niat buruk dengan kita, dia lupa ke ada Tuhan yang sedang memahati kita? Dan siapa yang buat pengkhianatan, Allah akan gagalkan pengkhianatan tu. At the first place, dia mungkin rasa dia menang. Kau tengok, aku dah menang, aku dah burukkan dia dah. Kau tengok, semua orang benci dia, semua orang rasa dia yang salah. Tapi Allah endingnya akan tetap menangkan orang yang dikhianati. Pengkhianatan, keburukan, fitnah, dia takkan pernah menang. Allah sentiasa akan menangkan orang yang berada di pihak yang betul. Nabi Yusuf AS tak perlu nak defend beria sangat dekat mahkamah depan raja. Saya difitnah, saya tak salah, saya ni bersih, saya ni soleh. Tak. Zulaikha sendiri, isteri Al-Aziz sendiri mengakui Yusuf ni baik. Kami yang salah, kami yang dah goda. Cuma apa harga yang perlu Nabi Yusuf bayar? Dia perlu untuk bayar dengan kesabaran dia bertahun-tahun dalam penjara.